Cara-cara untuk login IDME Ibu Bapa. Langkah satu adalah akses laman web IDME di laman idme.moi.gov.my. Seterusnya, langkah yang kedua adalah masukkan maklumat log masuk seperti IC dan kata laluan. Seterusnya, tekan butang daftar masuk. Dan langkah yang ketiga adalah navigasi ke modul pengurusan. Selepas log masuk, pilih aplikasi pengurusan awam untuk akses maklumat profil dan anak jagaan. Di sini anda boleh kemaskini maklumat anak jagaan anda. Seterusnya, jika terlupa kata laluan, langkah satu, klik lupa kata laluan pada laman web IDME tersebut. Langkah yang kedua adalah masukkan IC dan klik butang hantar. Dan langkah yang ketiga adalah semak email anda dan klik pautan yang diberikan. Seterusnya, langkah yang keempat, tetapkan semula kata laluan dan tekan butang simpan. Pesanan untuk ibu bapa, jangan kongsi ID dan kata laluan dengan orang lain. Pastikan email yang didaftarkan adalah aktif dan boleh diakses. Gunakan kata laluan yang kukuh dan mudah diingati oleh anda. Dan jika masih mengalami masalah, hubungi pihak sekolah untuk bantuan.